Bayangkan seorang lelaki yang namanya tak terpampang di papan iklan, tak muncul dalam majalah perniagaan, tetapi mengawal aliran wang yang mengalir lebih deras daripada banyak syarikat multinasional. Lelaki itu ialah Al Manso. Di bawah kepimpinannya, Jalisco New Generation Cartel berkembang daripada kumpulan sepihan kecil menjadi salah satu organisasi jenayah paling berkuasa di dunia. Tetapi apa yang benar-benar menjadikan dia legenda dalam dunia gelap ini bukan sekadar kekejaman, ia adalah skala wang yang dijana. Setiap tahun, pasaran dadah haram ke Amerika Syarikat bernilai berbilion dolar. Fentanyl sahaja menjadi antara penyumbang terbesar dengan permintaan yang sangat tinggi dan kos pengeluaran yang rendah. Di sinilah strategi Al Manso menjadi sangat menguntungkan. Dengan mengawal laluan penyeludupan utama dan makmal pengeluaran metafetamin berskala industri, kartelnya mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan margin keuntungan yang luar biasa. Pakar keselamatan percaya bahawa CJNG menjana beberapa bilion dolar setahun daripada perniagaan dadah sahaja. Itu belum termasuk aktiviti lain seperti pemerasan, penculikan untuk tebusan dan pencurian bahan api. Jika dikira sepanjang lebih sedekat era kepimpinannya, jumlah keseluruhan yang mengalir ke dalam empire ini boleh mencecah puluhan bilion dolar Amerika. Untuk letakkan dalam perspektif, jumlah itu menyamai hasil tahunan syarikat besar yang tersenarai di dalam bursa saham. Bezanya, wang ini tidak membina kilang atau teknologi. Wang ini